Okay guys, welcome back to OD Vlog. Dah lama gila aku tak buat vlog kan. Sekarang ni aku dengan Kamil dengan Ifah. What's up? Kita orang nak pergi ke Pantai Timur. Yeah. Let's go. Siapa ada, aku akan share dengan korang nanti, okay? Kita akan sampai estimated around 8.30 macam tu. Kita akan sampai ke next arena. Ke original destination is around lama, 11. Oh, 11. Yes. By the way guys, aku tengah record menggunakan kamera terbaru aku ni, Insta360 Luna Ultra. So kalau korang ada plan nak beli atau korang plan macam nak tengok macam mana hasil dia, korang kena tengok video aku ni sampai habis, okay? Let's go! Let's go! 1, 2, Ciao! So sekarang dah pukul 10. Kita orang berhenti kejap kat R&R Gambang. Siapa yang ada dengan kita orang? Jom guys, kita tengok. Kita ada Amin kan? Halo. Kau tidur? Naif? Naif tidur guys. Mula-mula video yang aku record tu, aku menggunakan dia punya filter cinematic. Tapi sekarang ni aku dah tukar balik pada filter yang normal punya, tak ada guna filter pun. Dan kalau korang nak tahu sebenarnya, untuk dekat dalam kamera Insta360 Luna Ultra ni, dia ada banyak sangat filter yang dah ada built-in dekat dalam ni supaya korang boleh pilih. Bagi siapa yang tak tahu nak cara editing macam mana, korang boleh terus direct pilih filter kat dalam ni. Dan pada masa sama juga, dalam vlog ni aku akan share dengan korang apa yang best atau apa yang tak best pasal Luna Ultra ni. So korang kena stay tune, tengok sampai habis, okay? Kita dah sampai dekat KT. Cuma kita nak pergi kedai makan lah. Kedai makan tu mengambil masa around 16 minutes to go there. Punca dia sebab ada basikal. Dia orang main tengah-tengah panas. Kalau ikutkan tadi memang dah sampai dah. Tapi sebab ada perbasikalan. Tutup Mat! Ha? Tutup! Sebab dia steamboat tu. Steamboat selalu petang. Tak serius lah. Tu dia steamboat. Tutup Mat. Mana kedai dia? Mana dalam lagi lah. Saja je. Guys, kita orang dah sampai dah. Betul lah aku cakap, tutup guys kedai ni. So tak ada rezeki. Tak ada rezeki, kita nak pergi tempat lain pula. Tukang masak dia naik bisiklet. Tukang masak dia tu relax ke main lagi. Yo brother. So dia dah makanan lauk dah tak ada. So dia akan steamboat 5.30 petang onwards. Dah selama setahun. Rupanya guys, Is pergi tu bila? Dia kata dah setahun dah. Maksudnya 2 tahun lepas Is pergi. Dah sampai dekat kedai yang lain. Is suggest nasi berlauk juga. Dah dekat dengan kita orang punya homestay. Mana baru. 2. Tak tahu lah. Apa tak tahu? Sini kata. So kita orang makan 5 orang punya tadi dalam RM66. Lauk banyak gila. Tadi aku ambil nasi dagang tau. Buat benda makan nasi dagang tengah-tengah hari. Aku kecak alamak kantin kau galu. Sebenarnya rumah ni, kita orang, aku dengan family pernah duduk dah sebelum ni. So dia ada 3 bilik untuk rumah ni. Yes, ada kami kat situ. Jom. Lepas ni kita nak pergi mana? Lepas ni kita nak pergi cafe by the sea, bro. Nama dia Seaside Cafe lah. Oh gila, aku tak tahu nak cakap dia lebih kurang macam design apa. Tapi cantik gila. Jom, kita tengok. So, kita tengok mana? Tapi yang biasa better korang datang petang. Sebab sekarang ni pukul apa ni? Lebih itu. Tunggu sunset sikit. Lagi cut. Okay guys, Faiz dah sampai guys. Wow. Dah sampai Genung. Nyeng. Jap. Kau rasa lah Mecha tak ada, dia pergi mana? Kau rasa? Dia ada dua lah. Sama ada World Cup. Apa tu? Oh sorry. Oi. Sama ada World Cup ataupun Iceland. Dia pergi tempat yang dia nak pergi. Mana? Tu lah tempat tu lah. Iceland lah. Iceland. Iceland. Kau betul Iceland. Betul. Jawapan dia World Cup. Okay, so sekarang kita orang tengah lepak tadi, hujan. Lepas tu lepas hujan ada sunset. Weh, lawa gila tu ni lawa gila. Tak pelangi. Mana? So aku tak payah mandi bunga kan? Tak payah. Hari ni alhamdulillah lah. Okay. Cafe ni first time aku datang sini. So korang bayangkan kat belakang ni dia menghadap sunset. Lawa gila. So korang kena datang kat sini tau. Nampak ni? Aku risau lah sebab dah beberapa kali aku datang Terengganu mesti sunset tak ada. Tapi kali ni alhamdulillah ada. Aku tidak sampai suruh aku mandi bunga. Diorang semua tengah ambil gambar. Diorang ada yang nak fly drone. Sekejap, aku gunakan iPhone 17 Pro Max. Semua tengah kelang kabut nak ambil gambar. Bagi siapa yang follow aku kat Instagram, kalau korang tahu aku memang suka gila ambil gambar sunset, sunrise.
Kau boleh tengok banyak gila gambar. Dan aku ada juga buat tutorial sikit. Tengok sebab mu tak balik dapat ni. Kalau mu balik ni tak dapat tadi sunset. Ya doh. Ha. Sunset ni. Ha, sunset. Comel ke laut. Dekat California guys. Wow. California nampak lain lawa tu. Pakai dia tripod. Jom. Let's go sebelum gelap. Excited man. Oi. Saya aku nak buat ni tak buat lagi. Cantik gila. Cantik kan? Harap-harap esok lagi Ya, lagi cantik. Day, baru first day. Aku kat bukan Malaysia. Tu. Kau ingat macam apa? Aku ingat tadi dekat Terengganu ni. Mel dia tengah flykan Insta360 anti-gravity. So, sekarang kita nak pergi ke tempat lain. Aku lupa apa nama tempat dia ni sebab pasar dia ni macam lebih kurang pasar lama-lama tau. So macam tepi Ramli tu. So kat situ ada jual-jual makanan ataupun dia ada buat macam hiburan sikit lah style lama-lama. Nak tengok macam mana? Jom guys, kita pergi. Good morning guys. Okay, semalam aku tengah dekat bazar tu kan. Sebenarnya aku punya bateri Insta360 Luna ni dah habis. So aku guna start pada on the way nak pergi tu sampai malam baru dah habis. So apa yang best kalau kat Budo Rena? Apa yang best lah kita boleh main dengan penyu. Ni penyu. Tunggu cek. First kau jumpa aku, kau panggil aku apa Faiz? Odd. Odd kan? Odd. Ada orang panggil aku Iyamot. 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 Dia eja betul-betul ni ha. Iyamot. Bukti aku ada. Kalau ada influencer nak pergi mod ke? Mod. Kita dah sampai dekat JT dah. Dah ready nak masuk ke dalam. So semua tengah prepare. Anda ready? Oh, WhatsApp anda besar. Kali ni Iman Redang ada kat dalam boat kita ha. Iman adalah mutiara. Sekarang ni kita orang berada dekat Penyu Century. Satu bot RM100. Satu bot. So korang boleh pergi sini. Dia akan beri macam taklimat sikit pasal penyu. Macam mana penjagaan dia orang. Kenapa dia orang jaga. Di kayu ni ada nombor-nombor, ada telur, ada tarikh dia. The life cycle of sea turtles. So, tengok dia mature, tengok ekyok dia lah. So yang ni dah mature. Sebab dah ekyok dia dah flat. So lepas ni kita nak pergi mana Man? Kita point. Kita pergi Turtle Point. Lepas tu pantai Teluk Dalam untuk lunch sekali eh? Ya, untuk lunch. Ya. Assalamualaikum. Abang Faiz ke? Fast Channel. Allahu Akbar. Kita nak pergi breakfast guys. Breakfast mana Ini dah tu? hari terakhir. Oh, Kau betul depan muka. apa nama kita nak pergi makan tempat ni? Poman telur. Pokman telur. Ger. Rah. Aman rah. Guys, kita nak pergi breakfast kat sini untuk hari terakhir dekat Terengganu. Pokman telur. Pokman telur Yes. Padu tak padu? Padu. Nasi kabu. Nasi kabu. Ayam mercik Hawau. Kau Kelantan ke? Ha? Ataupun Melaka? Kuantan? Kuantan. Pantang. Kawan-kawan. Oh yo. Terengganu ni, kalau kau nak breakfast memang best gila sebab dia murah guys. So sekarang ni kita on the way ke Pasar Payang. Tempatnya last sekali sini. Nak beli barang sikit untuk family, kawan-kawan ke kan. Pasar Payang. Tapi lagi satu lah, kalau korang share parking, better korang parking dekat atas nak ke Pasar Payang ni. Kalau korang parking kat luar-luar tu kena saman. Member aku tadi dah kena saman dah kan. So korang parking kat dalam. Surat ni cinta Ya. sudah sampai terus. sudah dapat surat cinta Straight. kan? Pasar Payang ni guys, dia ada yang baru dan juga yang lama. So yang belakang aku ni yang baru, yang lama punya yang ni masih lagi ada jual barang-barang basah. Guys, ini mama yang tak nak sangat pergi Pasar Payang tu. Korang tengok dia beli apa? Dia yang paling banyak guys. Suar hitam kena, suar coklat kena.
Oh, cantik. Guys, kita try zoom Naim kat sana. Jom. Ha, boleh nampak tau. Guys, aku first time beli baju batik guys yang tadi tu. Aku dapat RM80. Hobi. Tadi nak 40 kan? Ha, RM80. Daripada RM90 lebih. First time ni. Selalu aku pakai baju Risaki, abang aku punya, arwah ayah aku punya. Tidak ada Oh, sendiri. dah pernah pakai lah. Beli kat mana? Alia Batik. Alia Batik. Okay guys. Alhamdulillah aku dah sampai ke rumah dah. Dah lama gila aku tak drive jauh. Ni pergi Terengganu, balik Terengganu aku drive. So semuanya okey. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan kalau korang perasan, aku buat konten ni gunakan Insta360 Lunar Ultra. Tapi aku tak fully utilize lagi. Sebenarnya aku baru lepas unboxing terus pergi ke Redang. So tak sempat nak belik-belik semua tu. Memang tak sempat, okay. So apa pun kalau korang tengok situ, itu adalah hasil video-video yang sempat aku ambil gunakan Lunar Ultra ni. Dan jangan risau, aku akan buat yang lagi details untuk korang. Maybe korang teragak-agak nak pilih yang mana kan. Macam korang tahu sebelum ni aku pakai DJI Osmo Pocket 3. So mesti korang nak tahu juga pendapat aku macam mana yang sebelum aku pakai ni dengan yang sekarang ni kan. Tunggu nanti, okay. So apa pun harap korang enjoy dengan konten aku tu. Dan kalau korang tengok gambar-gambar yang menarik aku ambil dekat Redang, dekat Terengganu semua, follow dekat IG ataupun TikTok aku, okay. Dan guys, kita jumpa lagi dekat next video. Bye guys. Assalamualaikum.